Walaupun secara saya tidak tahu yang saya kena sharing pula malam ni, tapi apa pun insyaAllah saya cuba sedaya upaya yang terbaik pada anda semua. Okey, nama saya sebelum tu nama saya Fatin. Okey, saya berasal daripada Melaka. Okey, dan saya adalah bekas pesakit kanser, breast cancer. Kedua-dua breast cancer saya mengandungi biji-biji kanser lah. Okey, saya mendapat tahu kanser saya ni pada tahun 2021, iaitu pada bulan 9 saya mula start sakit, tapi confirm pada bulan 12 tahun itulah. Dan saya kemudiannya saya tak tahu apa yang saya nak buat ketika itu, kerana doktor tidak bagi saya walaupun satu ubat sekalipun. Dan saya berjumpa dengan jutawan mas saya, dikenalkan oleh adik saya sendiri, iaitu adik ipar beliau juga. Beliau mengatakan gunalah BC 300. Masa itulah saya baru kenal apa itu BC 300. Dan saya menggunakan tanpa mengira waktu lah. Saya tidak kata pagi saya pakai, lepas tu malam saya pakai. Tak ada. Saya guna ni BC ni, pagi pakai, 1 jam lagi tu pakai, ada setengah jam sekali tu pun saya pakai. Walaupun kat mana saya bawa BC ni, saya sentiasa guna. Saya sentiasa guna. Saya tak kira waktu lah. Tak ada nak mengikut waktu bila tak ada. Terasa sakit saya pakai. Saya juga pernah kolaps di tepi jalan, tepi Mata Puteri, di mana saya tengah-tengah bawa kereta, tiba-tiba saya terus macam saya gelap mata dan saya pingsan ketika itu. Separuh kereta saya berada di tepi jalan, separuh lagi ada di atas jalan. Tapi tak apa. Pada bulan 1, 27 hari bulan 1, saya ke Klinik Pakar Payudara Hospital Besar Melaka, di mana selepas 1 bulan lebih kurang saya gunakan produk BC 300, dan saya juga minum produk Zenin. Masa tu ni je yang ada. Masa tu ketika bulan 2021 tu ni lah. Ni. Jadi saya memang minum 1 pagi 1 malam. Dan saya juga menggunakan BC. Tapi pada bulan 1 tu, selepas 1 bulan lebih saya gunakan produk BC 300 ni, alhamdulillah doktor mengatakan bahawa biji kanser saya pun dah hilang. Tapi ketika kita nak pakai BC ni, kena benar-benar pakai, kena jatuh cinta betul-betul guna BC ni. Dia tak boleh macam pagi sekali pakai, esok baru nak pakai. Tak boleh lah. Kena pakai hari-hari baru boleh sakit. Ada orang takut sebab apa? Mahal, colek-colek dah lah. Tak boleh. Kena baik, nak sihat, kena pakai. Kena pakai, kena selalu guna BC 300 ni. Sebab apa? BC 300 ni bukan saja boleh memulihkan daripada sakit-sakit kita ni, tapi dia boleh membantu, beri tenaga. Kalau tak, saya tak boleh nak menyapu rumah, tak boleh nak bergerak, nak bawa kereta, tak boleh nak masak, tak boleh nak hantar anak pergi sekolah, tak boleh. Tapi alhamdulillah saya memang pengguna tegar lah, boleh cakap lah. Pengguna tegar. Dan pada bulan 1, pada 6 bulan 1 tahun 2022, kita ada Mirabel, dan saya menggunakan Mirabel ni. Tapi pada bulan 3 tahun lepas, masa tu bulan 3 tu cecair di sebelah kanan tu dia masih ada lah, sebab dia ada lebih kurang dalam tak panjang lah, dalam 3 cm ke macam tu lah. Masih ada lagi dia punya cecair tu. Tapi saya bercakap dengan Kak Mat, abang kata gunalah Mirabel ni, dia kata try kan. Tapi maklumlah Mirabel ni dia sebab dia tegang gitu. Kalau nak tahu orang perempuan, kalau nak tegang-tegang tu gunakan Mirabel ni. Tapi untuk itu kita kena terpaksa terima lah, sebab produk kita ni, produk Bravo ni memang sangat hebat lah bagi saya. Sebab bila kita guna tu, dia punya cecair tu makin lama makin kurang dan dia tak keluar lagi. Alhamdulillah dia tak keluar. Dan pada bulan bulan 7 tahun lepas saya pergi doktor, sehingga kan yang sebelah bawah, sebelah kiri ni mana tak ada lah. Dan saya dapat appointment lagi pada tahun ni 31, saya terpaksa kena teruskan rawatan untuk check semua tu, sebab saya ada genetic cancer, di mana family saya ada yang dah meninggal, adik saya kerana breast cancer. Jadi saya kena teruskan untuk itulah. Dan doktor rasa pelik pula. 31 bulan 1 hari tu doktor pelik, mana pergi biji kanser ni. Jadi saya ni pun rasa macam puzzle ni nak jawab doktor ni. Macam mana ni nak jawab ni? Nak jawab Bravo. Gitu kan. Tapi doktor kata saya tak puas hati, sebab masa dia buat cek 31 bulan
Hari tu kan doktor tu, aduh kan, dia memang picit-picit ni. Bagaikan, tak tahulah saya nak kata, dia memang cari tu, dia picit-picit. Aduh, memang sakit lah lepas tu satu hari tu saya sakit lah. Sebab bukan kerana sakit, sebab breast saya dipicit-picit. Dia sakit. Kerana breast saya dipicit-picit. Itu bukan dia sakit. Sakit. Sampai rasa macam nak demam badan kan. Jadi doktor minta saya heran. Kenapa? Belum ada lagi kes biji kanser tu boleh hilang dalam masa sebulan lebih, dan dalam masa perawatan setahun ni baru 3 kali buat medical check up dah okey. Jadi dia rasa puzzle. Saya pun lagi puzzle sebab apa? Sakit pun doktor susah hati, baik pun doktor susah hati. Kenapa ni? Jadi saya terpaksa lah terima yang baru saya akan akan buat mammogram semula, dan saya akan buat scan semula, dan akan buat medical check up, full medical check up pada 25 hari bulan 5 pada tahun inilah. Jadi saya kena reda je lah ikut doktor tu, sebab saya tak cakap no. Tapi saya minta tarikh tu lebih kurang dalam 2 bulan lagi, sebab saya akan cuba guna BC ni sebaik yang mungkin, supaya saya tak nak ada lagi benda-benda yang kita tak nak tu. Itu adalah satu bagi saya satu spesies yang mana datangnya boleh ada kat dalam diri kita kan. Jadi kita tak nak spesies-spesies tu ada. Jadi kepada anda semua saya nasihatkan, kalau bukan kanser sekalipun, gunakan BC ni tanpa rasa was-was, dan gunakan BC 300, semua produk-produk Bravo ni gunakanlah secara istiqamah, dan kita share kepada semua orang bahawa produk Bravo adalah produk yang sangat power. Tetapi satu lagi saya nak bagi tahu, saya ni bukanlah orang kaya pun. Gitu Jadi saya nak pakai produk ni macam mana ni? Kan? Nak pakai produk ni macam mana ni? Mahal ni. Orang cakap mahal. Tapi saya fikir, aku nak sihat, aku nak duit. Jadi kat makan kau buat, dia kata. Mana cik modal? Gitu. Lepas tu saya pun korek sana, korek sini, siap pinjam duit orang, tak malu nak cakap tau. Siap pinjam duit orang, tanya kat mana. Saya pinjam duit orang. Tapi alhamdulillah, dalam masa sebulan saya dah settle saya punya hutang, dan saya dapat pakai produk free. Kenapa saya cakap pakai produk free? Sebab saya pergi 3 akaun besar masa tu. Saya bagi kat mantan kawan, sebab saya nak pakai produk. Sebab apa? Saya nak sihat. Lepas tu saya guna, dan saya share. Saya ada income. Bila saya ada duit, kita ada duit bonus tu, kita gunakanlah untuk pakai balik produk. Beli produk balik. Dan akhirnya saya pun beginilah, semakin ceria, saya boleh bawa kereta, pendapatan pun memanglah, sebab bila dah ada duit boleh pakai produk. Kalau tak ada duit jangan pakai produk. Tapi dalam Bravo kita boleh buat semua, semua. Tak mustahil kita boleh sihat, kita boleh ada duit. Walau tak kisah umur kita berapa, usia kita berapa, sakit apa, kita boleh sihat, kita ada duit. Alright? Yes.